bahasa Melayu yang saya telah buat dalam tugasan 3. Jom kita tengok macam mana nak main. Kita ada putaran roda dan kita ada kotak misteri. Contohnya seperti ini. Ada bunyi lagu dan ada permainan. Dalam kotak ini ada pelbagai permainan tau. Jom kita saksikan. Bagaimana pula murid-murid ingin bermain dengan lirik lagu kata adjektif ini? Cara dia adalah guru akan memaparkan lirik lagu kata adjektif yang telah dibuat oleh saya. Murid-murid tersebut perlu menyanyi dan memahami terlebih dahulu agar mereka dapat menjawab dengan tepat dan betul. Contohnya dekat sini kita ada pelbagai kata adjektif. Contohnya saya mengambil 3 kata adjektif berdasarkan buku teks, iaitu kata adjektif perasaan, kata adjektif jarak dan kata adjektif waktu. Okey, apa langkah seterusnya tu? Jom kita tengok. Dan sebelum memulakan aktiviti menyanyi, guru akan memperkenalkan aplikasi Bouncy Balls ini kepada murid supaya murid dapat bernyanyi dengan kuat dan tepat. Sekiranya Bouncy Balls ini tidak bergerak, maka murid-murid itu perlu menyanyi dengan kuat. Selepas murid semua menyanyi, cikgu akan edarkan nota lirik lagu kata adjektif pada setiap murid. Supaya apa? Supaya murid itu dapat memahami dan merujuk apabila mereka akan menjawab soalan yang akan dilakukan pada aktiviti yang seterusnya. Contoh kata adjektif yang dekat sini yang kita akan belajar iaitu kata adjektif perasaan, kata adjektif waktu dan kata adjektif jarak. Jadi, apa seterusnya? Jom. Roda ini boleh berputar tau. Contohnya macam ni. Bila roda ini menunjukkan anak panah terkena dengan budak perempuan, murid tersebut perlu bangun dan menjawab soalan. Contohnya seperti ini. Baiklah, sebelum cikgu memutarkan putaran roda tersebut, cikgu akan edarkan setiap kad bergambar ini kepada setiap murid yang bertemakan tema keluarga, iaitu tengok nenek, keluarga, bayi, lagi apa? Adik, kakak, dan terakhir sekali iaitu datuk. Okey. Seterusnya, cara bermainnya adalah apabila murid mendapat peluang untuk memutarkan roda, mereka akan putar dan mendapat anak panah mendapat gambar keluarga. Jadinya murid tersebut yang mendapat gambar keluarga perlulah ke hadapan. Contohnya macam ni. Dan murid tersebut perlu menjawab 2 soalan yang ada pada kotak misteri. Contohnya adalah guru akan membuat pilihan sama ada murid tersebut ingin menjawab soalan yang kata adjektif perasaan atau kata adjektif waktu ataupun kata adjektif jarak. Okey, contohnya murid ingin menjawab kata adjektif jarak. Jadinya mereka akan meletakkan dan mereka akan berfikir mana satu akan diletakkannya. Contohnya mereka akan letak di sini. Di sini. Macam tu. Jadinya apabila mereka telah meletakkan jawapan tersebut dekat kotak misteri ini, guru akan bertanya kepada murid sama ada betul atau salah. Sekiranya betul, guru akan memberikan ganjaran dan sekiranya salah, guru akan memberikan peluang kepada murid tersebut untuk membetulkannya.
Dan terdapat juga aktiviti menulis pada kata adjektif waktu. Dalam bahan bantu mengajar tersebut, murid akan menulis menggunakan alat tulis yang diberikan oleh guru dengan tepat dan betul.